Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ni nak buat short video macam mana kita nak check betul ke orang tu dah ada jadual yang kita dah set ni. Macam sebelum ni kan saya cakap ni kita dah set ni. Macam mana nak lagi lebih confirm. Ini first confirmation. Kali kedua kita boleh pergi kat temporary schedule. Kan kita dah set shift office ni kat department finance dengan admin. So kita boleh tengok juga kat sini temporary schedule. Kan kita dah set admin kan, kita boleh tick kat sini. Tengok. Untuk dia punya apa? Dia punya kalender kita dah set untuk admin. Okey, kita double check pula dengan finance. Kita pun dah set. Kalau kita tengok bulan 5 tak ada. Bulan 4, bulan 3 pun tak ada sebab kita tadi kita set untuk bulan 4 saja. Okey. So untuk management, contoh saya tak ada lagi sebab dekat shift ni, shift office ni hanya satu saja. Okey, itu cara kita nak check lah. Sebab bila tak ada jadual ni, dekat report dia tak akan keluar. So kalau nak report keluar, kena assign dia punya jadual. Alright, itu saja untuk video kali ni. Sekian, terima kasih.